Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini ada sedikit ilmu perkongsian daripada saya. Saya buat secara laju kepada leader-leader atau sesiapa saja yang ingin menaja atau membawa kawan masuk ke dalam sistem Origin. Saya tunjuk dengan awak. So kita dah download token Pocket. So ni TP ni, awak nampak ni yang belah ujung ni TP, tekan dia masuk, and then awak akan nampak. Bila awak baru first time download, awak akan nampak macam ni lah. So paparan I have account, and satu lagi selection ada I don't have account. So maknanya awak belum ada account, awak kena pilih don't have account lah. So nanti bila you masuk dalam don't have account, you akan nampak pilihan coin apa, network apa, maksudnya network apa yang kita nak. So kita pilih network Polygon. So pastikan awak ambil network Polygon, because kita dalam token Pocket untuk Origin dia terkoneksi dan jaringan dia adalah network Polygon. Pastikan tekan Polygon and then create wallet. Create wallet. Saya ada 3 pilihan: import wallet, create wallet atau close. So kita nak buat account baru. Account baru adalah create wallet. So tekan create wallet, and then kat sini sekali lagi tekan create wallet. And then nama ni, nama ni macam biasalah, you boleh tulis nama siapa. You boleh tulis nama siapa yang nak masuk tu, nama dia lah, nama secara ringkas lah. Nama secara ringkas, janganlah nama panjang-panjang sampai nama dalam IC awak tulis kan. Awak tulis secara ringkas. Okey, contoh ni lah. Okey, and then set satu password. Ni saya contoh ni contoh, ni bukan real ni contoh. Okey, ni contoh saja Okey, yang bahagian hint ni, bank, kalau balik sebelum password ni, kalau boleh awak samakan dengan password bank awak lah, lagi senang. Nanti awak tak akan lupa sampai bila-bila. Sebab ini satu maklumat penting tolong ingat, jangan sampai lupa habis awak punya account. Okey, bahagian hint tu optional dia dah tulis tu optional, ada pilihan tak payah buat pun tak apa. So letak create wallet, tandakan right, read and agree, and then create wallet. Now you have wallet, you dah siap. And then dia ada satu kata kunci 12 kata yang awak kena ambil, and then ni awak understood. Dan tandakan untuk awak tengok backup kata kunci dia 12 kata tu yang mesti disimpan dekat tempat lain tulis ni generate mnemonic, tekan generate mnemonic dekat standard 33 ni, tekan generate mnemonic. Lepas generate mnemonic, dia ada pilihan macam ni, sama ada awak nak tengok dia yang warna merah tu, kamera merah tu awak nak tengok, and saya syorkan jangan buka tu kamera tu, awak tekan copy saja, copy recover face. Nampak tak? Copy recover face bawah biru ni, awak tekan saja. Awak tekan ni automatic dia akan keluar macam ni. Awak faham, awak tanda confirm. Okey, dia dah tulis recover paste copy, nampak? And then awak pergi ke bahagian WhatsApp. WhatsApp awak hantar sebagai refer nanti. Okey, awak dah hantar, nampak? Awak tekan pass kat situ kan? Tekan tampal pass, dia akan ada kat sini. Okey, letak kat sini. Okey, contoh Okey, lepas tu balik semula ke token Pocket awak tengok sambung. So awak already backup. Dah pass. Dah apa, awak tekan biru tu, complete backup, verify now. Verify now. And then tadi ayat-ayat tadi tu dia minta kita susun. Okey. Dia minta kita susun. Apa nombor 1? Kita tengok nombor 1, launch div bell. 3 launch div bell. Launch, kita cari launch div bell. Okey, susun. Okey, sampai habis kita susun. Already finish this. Dah masuk, dia kalau ada silap dia akan merah. Okay, tekan confirm. Bila tekan confirm, awak dah siap awak punya wallet. Wallet awak dah siap. Ini sekarang wallet awak yang tadi kita setting nama ni tu atas tu. And then apa yang perlu awak buat adalah untuk teruskan pendaftaran, awak mesti adakan dulu koin-koin yang sepatutnya ada. Koin yang sepatutnya ada adalah koin apa? Kita pun tahu kita nak staking LJNS. So LJNS mesti ada. So USDC ni kita tak nak, buangkan dia, jadikan dia keadaan tambah balik. DAI kita nak, ni tak nak, USDT tak nak, tak perlu ada, jangan kacau. Okey, apa lagi yang ada tadi kita padamkan dulu. Okey, sekarang satu lagi yang kita nak ada LJNS. Kalau tak jumpa kat sini, cari dia S, tekan type S, LJNS. Tengok ada tak keluar. Okey, kalau ada, pastikan nombor belakang dia adalah 19725. Sekarang awak tengok banyak SLJNS, nombor dia adalah 19725, tu yang benar. Okey, sekarang awak masukkan dia, tekan tambah. Okey, kalau semua dah ada, dah siap, tekan cancel saja. Tekan cancel, dia akan balik semula ke paparan depan. Okey, now you see semua token-token yang kita nak ada, semua dah ada. Okey, Polygon, LJNS, DAI, SLJNS. Okey, now sekarang apa yang awak perlu buat adalah awak mesti ada sekurang-kurangnya 3 Polygon. 3 Polygon untuk teruskan
pendaftaran, sebab pendaftaran kita ada fee. So selain kita nak ada referral link daripada kawan kita, kita mesti ada 3 polygon. So macam mana nak adakan 3 polygon? Kita tekan poll kita ni, okey, siapa yang nak bagi kita poll tu, atau kita nak hantar pada messenger, kita mesti ambil receive address. Receive address dia tekan. So ada QR kat sini. Okey, ada QR kat sini kan. Okey, tekan QR ni, ataupun awak tekan copy address ni, awak tekan saja copy ni kan. Kalau awak tak nak pakai QR, awak tekan copy. So awak pergi ke token pocket, yang mana nak hantar, siapa yang nak hantar. Macam saya guna anak saya punya, so kita hantarlah 3. So saya pergi masukkan buku ni, saya tekan pull dia, and then bila nak hantar, tekan transfer. Tekan transfer ni saya tunjuk So tadi address tadi kita dah copy, kita pass kat dalam ni, penerima, address penerima, and then kita tekan 3 coin. Okey, tekan confirm. Okey, tekan confirm, dia akan ada macam ni untuk transaction fee. So approve kan. So dia akan hantar. Refresh kan dia. Nak cepat refresh, jangan tunggu. Refresh kan dia sampai dia hantar. Okey, dia masih pending. Okey, selamat dia hantar. Okey, dia dah hantar 3 poll kepada akaun yang tadi tu. Faham? Akaun yang tadi tu, yang baru buka tadi. Okey, kita patah balik ke akaun tadi. Akaun tadi nama apa? Kita tengok balik semula. Akaun tadi nama apa? Okey, ni Okey, kita masuk balik akaun tadi. So, dah ada 3. You see? Sangat cepat tak blockchain system? Sangat cepat tak? So bila dah ada 3 ni, barulah kita boleh daftarkan dia terus ke dalam sistem origin. Dalam sistem origin ni, kalau dia nak sekadar daftar lah, dia tak nak deposit Kalau dia nak deposit terus deposit terus. Okey, kalau dia nak sekadar daftar, maknanya 3 polygon dah cukup. Okey, tekan discover, and then nampak bahagian macam ni. Bahagian atas sekali adalah kanta, nampak tak kanta? Okey, untuk nak ni kita pastikan kita ambil referral link. Referral link kat mana? Tengok kat mana, kat siapa yang bagi referral link kat awak. Awak copy, contoh macam ni, Cik Bunga bagi referral link. So kita ambil copy, and then kita pergi balik ke token pocket tadi. Kita pass dekat atas sini Pass kat atas sini. Dia akan keluar macam ni. Okey, pass kat atas macam ni. Pass. Apa yang awak nampak kat sini? Tulisan biru ni kan. Tulisan biru ni ada anak panah kecil warna putih. Tekan anak panah kecil warna putih. Okey, dia akan keluar macam ni. Okey, kalau boleh you tanda do not show no again. So tanda dua-dua continue. So bila dah continue, dia akan masuk origin. First step yang awak akan nampak adalah connect wallet atau join. Itu saja. Tapi kalau awak nampak macam ni, ni dia tak boleh join lah. Nampak tak button macam ni? Dia tak boleh join. Dia firstly mesti nak connect wallet dulu. Jadi kalau tak boleh join, maknanya sebab dalam token pocket dia ada banyak account. So kita kena padamkan dulu ni. Kita kena tekan yang atas tu, disconnected wallet dulu. Disconnected wallet dulu. So paparan yang awak mesti nampak adalah connect wallet. Nampak tadi sebelum tu saya buat apa andai kata dalam telefon awak, contoh awak nak daftarkan anak ke nenek ke mak ke atuk ke kan. So dalam telefon awak mungkin ada banyak kan, token pocket siapa kan. So dia akan keluar macam tu, join tak boleh tekan. So bila tak boleh tekan, awak kena disconnect wallet. Lepas disconnect, dia baru tulis yang paparan yang sepatutnya kita nak tengok adalah connect wallet first. Connect wallet dekat link yang tadi referral tu. Pastikan link referral tu yang tadi awak bawa 1433A dia yang sponsor awak dia yang bagi link. Yang connect wallet. Wallet apa yang kita nak guna adalah token pocket. So jangan merepek-repek pilih yang lain pula sebab awak buka wallet token pocket, awak pergi buat big gate pula, memang tak dapat lah kan. Okey, tekan token pocket. Okey, yang kali kedua baru awak nampak butang join ni merah, boleh ditekan. Tadi tak boleh tekan tu tak? Paparan pertama nampak join tapi tak boleh tekan. Ada silap kat situ, maknanya kita kena disconnected. Dah disconnected, baru dia keluar paparan yang sepatutnya kita tengok adalah first kali connect wallet. Ingat ini selalu silap, selalu berlaku silap. Ini kena ingat Saya dah cakap dalam video dia, tolong ingat And then second step, awak baru nampak join ni merah dan boleh tekan. Tekan join. Bila tekan join, dia akan minta payment. Kalau tak ada payment, mana awak salah. Awak salah. Okey, bila ada payment, confirmkan saja. Masukkan password tadi yang awak reka tu, PAN password tu. Okey, contoh tadi PAN password ni yang awak reka tu dah masuk, awak confirmkan. Dan dia akan tersambung. Awak akan nampak paparan sign in by wallet. Awak nampak tak? Sign in by wallet ni tujuan dia apa? Awak nak check balik betul tak tadi awak masuk bawah kawan awak. Okey, awak masuk dekat sign in by wallet ni, sekali lagi masukkan password. Masukkan password. Tekan, mesti check balik semula betul tak awak masuk bawah dia. Mesti check jangan terus langkau Okey. Bila dah masuk, tekan kopok. Okey, bila dah masuk kat sini, sebenarnya awak masuk dalam tempat invite tau, tempat invite. So awak akan tengok
tolak scroll ke atas. Apa yang awak nampak? Referral dan referral link awak. Nampak? Yang bawah tu adalah referral link. Nanti kalau awak nak bawa kawan-kawan, yang atas tu yang nak memastikan betul tak kawan awak. Takut salah masuk, awak tekan lama-lama dekat ayat ni, nampak tak dia jadi biru. Awak tekan, jari saya sedang tekan nampak biru. Awak tekan copy kan. Awak pergi kat WhatsApp, awak tengok sama tak dengan WhatsApp link tadi yang dia bagi. Pas balik tengok, tolong cek balik semula. Jangan nak skip. Nanti salah, nanti awak akan menyusahkan diri awak, kawan awak duduk bawah orang lain. Nanti awak pun tak nak layan dia, padahal awak yang bawa, tapi silap awak. Okey sekarang dah sah betul nampak tak nombor 1433A belakang. Tolong confirmkan yang 5 nombor belakang tu kalau boleh. 5 atau 6 nombor A 1433A. Okey, mana sah betul, maknanya memang kawan saya tadi. Okey, dah betul baru kita teruskan. Kalau kita nak buat staking ke apa ke. Untuk staking awak kena tekan 3 garis di atas ni. Untuk 3 garis di atas menu ni kita panggil menu button dekat origin, menu button di origin. Okey, untuk first time awak nak stake. Awak masuk dekat stake, awak akan nampak satu butang approve kat atas ni. Nampak butang approve. Okey, nilai stake awak pun masih kosong, awak tekan butang approve ni, hilangkan dia. Tekan approve, and then ada payment juga Setiap kali transaction mesti ada payment dan pengesahan menggunakan PAN password. Masukkan PAN password awak tadi. Okey, baru dia approve, and then hilanglah button approve tu, and then awak boleh mula stake sekarang. Maknanya dia dah hilang, awak boleh stake lah. Okey, sekarang dah hilang kan. Okey, andai kata awak memang dah ada LJNS coin kat depan, awak tekan saja maksimum, berapa yang ada awak tekan stake. Itu saja. Faham? Ini sekarang tak ada lah, saya tak boleh tunjuk lah sebab belum nak mula. Okey, itu saja setakat hari ni Nanti saya akan sambung video seterusnya. Okey, terima kasih kepada yang ni. Ambil perhatian pada step pertama dan step yang terakhir. Sebab macam mana dia masuk, macam itulah dia akan keluar besok kalau awak nak ambil duit. Sekali lagi terima kasih kepada yang melihat.